So dekat Malaysia ni rupanya macam tender kan, tender-tender ni rupanya ada sogokan. Okay, kita di dalam topik di mana kita berbicara ataupun berdiskusi untuk pembangunan rumah, betul? Okay, macam mana Tuan Asfar memastikan perniagaan Tuan Asfar ni di jalan yang benar, iaitu menggunakan halalan thayyiban punya approach? Okay, saya tak pernah menjalankan apa-apa bisnes sebelum ni. Maksudnya yang melibatkan industri macam printing kan. Sebab sebelum ni saya buat bisnes yang lain. Okay, dan tidak memerlukan tender dan sebagainya. Saya baru tahu dalam tender ni ada sogok. Ada sogokan? Ada sogok. Jadi sebelum ni kita tak pernah tahu dan kita pun tak faham pun benda-benda ni. Sebagai contoh, ada yang offer job, lepas tu dia cerita, tuan, tayar saya ni dah butak lah. Dia dengan hini-hini macam tu lah. Saya buat tak faham je lah. Sebab saya tahu itu adalah pada saya rasuah lah. Betul. So dekat Malaysia ni rupanya macam tender kan, tender-tender ni rupanya ada sogokan. So saya tidak berminat lah. Sebab saya tahu sekiranya saya ambil benda tu, kita boleh mengelak sebenarnya benda ni. Benda ni adalah pilihan, accepted or not. Kalau rasa tak accepted, jangan ambil. Betul. Tapi pada pandangan saya je, saya orang nak kata saya beragama sangat, tidak lah. Saya bukan ustaz. Walaupun penampilan macam ustaz, sebab saya baru nak start. Kita ada pilihan. Tuhan bagi kita pilihan. Kalau kita pilih jalan A, ada jalan cerita dia. Kalau kita pilih jalan B, ada cerita dia. So saya tak ambil benda macam tu, sebab kita tak mengamalkan. Sebab saya percaya setiap apa benda rezeki yang masuk dengan kita dengan cara yang tak betul, pasti benda tu tak lama.